Gout kronik sampai 2-3 minggu bengkak tak selesai, apa you boleh makan daripada sumber semula jadi. First kali, klik dulu follow, lepas tu komen gout kronik, lepas tu klik semua button belah kanan skrin anda. Okay, saya nak explain sikit. Okay, bila gout kronik, maksudnya keradangan kita kronik lah. Sebab tu lah kita rasa sakit sangat kan, berlaku radang, kristal-kristal tu dah cocok semua daging-daging kita dekat bahagian sendi tu. So dari segi semula jadi, kebanyakan biasanya produk semula jadi tidak ada orang kata kesan yang bagus. Sebab biasanya macam ni, sebab biasanya research dia rendah. Biasanya research kajian rendah kan. Sebab mungkin syarikat tu syarikat-syarikat yang kecil yang tak ada nak bagi fund besar lah. So jadi isu dia, saya boleh bagi apa produk semula jadi yang tinggi kajian, yang mana memang kajian tu tinggi, ada 140 kajian medical dan ada orang kata disahkan bebas 350 bahan kimia, dan ada kajian penggunaan 10 tahun tidak ada kesan sampingan, bahkan jauh orang kata kualiti kesihatan tu lebih baik. So apa yang saya cadang, first kali amalkan alfalfa yang berkualiti bersumberkan daripada daun. Daun sebab kebanyakan banyak semua benda dimasuk. Kedua, omega 3 yang high EPA dari DHA 90% berfungsi sebagai anti radang yang sangat baik. Ketiga ialah B complex yang lengkap dengan 8 jenis vitamin B semula jadi diserap dengan baik, okay, dan untuk bakar asid urik berlebihan. Dan juga yang ketiga ialah polyphenol blend. Polyphenol blend ni dia antara antioksidan yang paling tinggi, kuasa untuk baiki sel rosak, kurangkan penukaran makanan kita kepada asid urik dan bantu untuk betulkan balik sistem sel kita. So nak dapatkan produk-produk ni, okay, the best kali produk kualiti kena datang dengan support yang berkualiti, consultation yang berkualiti, supaya sebab tubuh kita ni semua berbeza, betul tak? Tak sama kan setiap orang kan. Orang ni boleh makan ni, orang ni tak boleh makan ni. Sebab saya akan bagi consultation yang eksklusif untuk you. So simple saja komen dekat bawah gout kronik.